Abang Nash, yang pengasas untuk gazebo Abang Nash. Saya sampai hari ini saya mempunyai 5 cawangan. Cawangan saya bermula daripada cawangan menjual capati dan white coffee saja di Kampung Seri Rahmat, Batu Gajah. Itu cawangan pertama. Saya bermula sebuah pondok saja. Dan keduanya seterusnya saya telah berkembang terus ke Taman Botani Ipoh. Saya mula menjual makanan yang western, makanan goreng-goreng dan lain-lain. Seterusnya mendapat sambutan daripada lokal, sebab Ipoh ni satu tempat yang untuk memang orang mencari makan. Jadi saya mencuba lagi, saya membuka di tempat peranginan Tasik Cermin. Dan saya buka satu cawangan mi kicap gazebo Abang Nash. Jadi di sana juga berkembang cawangan yang ketiga. Dan seterusnya baru setahun yang lepas saya telah membuka gazebo cawangan Sri Iskandar. Jadi setelah berada di sana, itu adalah cawangan yang nombor 4. Sebenarnya perniagaan ini telah bermula sejak daripada 2011 ya tuan. Sekarang jadi bila saya dah berkembang sebegitu rupa, saya diberi peluang oleh pihak Fama untuk mencuba di sini. Dan alhamdulillah saya telah buat banyak kajian dan membuat banyak jenis pemeriksaan dan lain-lain. Kami telah dapat satu resepi yang dia dipanggil selembut sutera, bersama dengan kari sardin, daging cincang dan kambing. Jadi itulah makanan yang utama yang bermula ni saya. Tetapi dengan masa beredar, saya ada mi rebus pasti kena cuba. Lepas tu kami ada mi goreng mamak style orang Melayu. Lepas tu kami ada kuih tiaw goreng, mi kicap, mi kari, yang latest ubi kayu dan cendawan goreng. Jadi di sini saya membuka sebab saya nampak ada satu peluang untuk mengembangkan bisnes saya dan untuk kongsi resipi atau kongsi makanan yang kami di Batu Gajah Ipoh saja kepada masyarakat daripada menggunakan lebuh raya daripada selatan sampai ke utara. Dan dengan ini juga saya nak kalau boleh mencuba, kalau boleh brand tempatan ni, gazebo Abang Nash ni, biar kita tahu semua ini satu brand lokal yang pasti memenuhi cita rasa semua umur, daripada datuk, nenek, yang remaja, kepada anak, kepada budak-budak kecil pun. Itu sebenarnya gazebo Abang Nash ni dia terkenal untuk dia sebagai restoran keluarga. Ya, jadi tunggu apa lagi? Semua ke Perak, RTC Perak, datang tepi highway saja. Di sini menjamu selera di gazebo Abang Nash, minta nasi lemak, capati dan white coffee dan banyak lagi gorengan yang kita ada di sini. Pasti datang. Kami semua menanti anda semua. Sila datang. Ke Perak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ke Perak. Gazebo Abang Nash.